Kita bawakan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad yang merupakan penceramah bebas untuk bercerita mengenai kehebatan madu dalam Islam khususnya, sebab kita semua sedia maklum bahawa madu ini sejak turun-temurun sejak dari zaman dulu lagi telah dipraktikkan. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih Mas. Ya. Okey. Jadi bersama dengan kita ni memang dah ada dah ubat ataupun buku pemakanan perubatan dalam Islam. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai madu khususnya pada dasarnya Datuk. Ya. Muaz dan juga Fiona, para penonton yang boleh sekalian, sebenarnya kalau kita lihat ia merupakan satu perubatan yang diiktiraf dalam semua bangsa yang ada di dunia. Dan kalau kita fokuskan kepada Islam, kita lihat ada ayat yang banyak dan juga hadis-hadis Nabi yang begitu banyak menceritakan keutamaan tentang madu. Tapi saya akan jelaskan nanti Muaz dan Fiona bahawa yang kita terlibat dalam industri madu dan sebagainya hendak sedar bahawa madu ni memang Allah jadikan di tempat-tempat yang berbeza-beza mengikut kepada lokasi geografi sesuatu tempat itu sendiri. Jadi ada perbezaan. Yang nanti saya ulas. Ingatkan tahu. Jangan lupa pula cerita-cerita panjang terlepas pula kan. Penting ingatkan nanti ulaskan. Okey, jadi bagi pendapat Datuk lah kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami jenis-jenis madu yang terbaik dan juga cara terbaik untuk mengambil madu. Kalau kita lihat dalam buku ni yang dikarang oleh para profesor daripada UKM, ya, menceritakan bahawa madu sebenarnya ada banyak jenis. Ada madu yang dipanggil sebagai madu tualang, kan? Madu biasa, madu kelulut, madu ratu. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya madu ni komposisi dalamannya adalah lebih kurang sama. Cuma kalau kat negara-negara yang macam Yaman, macam negara Arab yang kurang air ni, dia pekat. Kalau dia dekat negara kita yang memang banyak sumber air, dia jadi cair. Saya nak ulas sikit tentang ayat Allah SWT yang menceritakan tentang madu ni sebagai satu rawatan. Contohnya dalam surah yang namanya pun surah lebah. Surah madu namanya, surah lebah. Jadi bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa kuli min kulli thamarati fasluki subul rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Iaitu Allah telah mewahyukan kepada lebah supaya mencari segala makanan yang terdapat pada pangkal-pangkal pokok, pada bunga-bunga, pada tanah. Ya, amazingnya lebah ni kalau kita baca di sudut sainsnya, setiap ekor lebah itu mencari di kalangan 400 hingga 1,500 pokok untuk memberikan mengumpulkan madu dalam kuantiti yang bersama kumpulannya yang puluh-puluh ribu tu, sehingga memberikan berbagai-bagai bentuk enzim dan juga vitamin yang sangat penting untuk tubuh manusia. Itu sebab bila Allah nyatakan kat sini, kami mewahyukan kami mengilhamkan kepada lebah supaya pergi mencari makanan di tempat-tempat yang ada semua, yang mana dari badannya akan keluar sejenis manisan yang sangat baik dan merupakan penawar kepada penyakit-penyakit yang berlaku pada manusia. Sungguhnya itu menunjukkan tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat Nabi kita sallam pun bersabda, syifa'u fi thalathatin. Kata Nabi bahawa rawatan dalam kehidupan ni pandu pada 3 benda. Yang pertama mihjam, iaitu kita melakukan hijamah, iaitu buat dipanggil sebagai saya nak terjemah agama tak ingat ni. Berbekam. Bekam yang kedua kita makan madu, yang ketiga menggunakan bahan yang panas. Tapi bahan panas tu boleh memudaratkan tubuh badan. Macam orang luka kadang letak benda yang panas supaya berhentikan luka kan. Madu lah saya rasa paling senang kot kan. Jadi madu seperti Nabi sebut ni, aku galakkan kamu buat dua lah, bekam dengan gunakan madu. Jadi ini antara bukti dan banyak lagi sumber-sumber yang lain menampakkan kepada kita tentang keutamaan. Macam satu kisah, ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bapa saya sakit lah. Rasulullah kata suruh dia makan madu. Maka dia makan madu tak pulih, sama ada dia ataupun keluarga dia. Maka datang kali kedua, Rasulullah belum pulih lagi, makan lagi. Makan kali ketiga, Rasulullah belum pulih lagi. Rasulullah kata makan lagi. Makan kali keempat baru pulih. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahawa kadang-kadang memerlukan masa lah. Kerana mungkin distraction berlaku dalam tubuh kita, sel-sel yang berlaku itu memerlukan pada masa untuk dia pulih. Tapi macam mana pun kita perlulah dapat nasihat daripada doktor. Kalau orang tu kena kecil manis, makan madu berlebihan mungkin mudaratkan dia. Baik. Selain daripada itu juga Datuk, kalau kita lihat mungkin kalau orang dulu-dulu dia ada praktikkan pelbagai cara untuk nak makan madu ni. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kita cara yang betul mungkin dari segi doa apabila nak makan madu ni, waktu mana yang paling sesuai nak makan madu, adakah boleh makan setiap hari ataupun yang paling afdalnya pagi ataupun malam Datuk? Ya. Baru-baru ni saya jumpa seorang doktor pakar yang berada di sebuah hospital, Dr. Aminuddin Saim.
Terima kasih doktor kalau tengok bersama rancangan hari pagi ni. Beliau kata bahawa makan madu ni sebenarnya jangan dimakan terlalu banyak. Okey. Sebaik-baik benda ni bersederhana. Ya, seperti yang orang Melayu gunakan ni panduan yang baik. Contohnya minum pada waktu pagi ketika perut kita kosong. Tambah dengan air suam ke, ya, minum sesudu, jangan tengah hari minum, petang minum. Ia boleh memudaratkan segala benda yang kita ambil secara ekstrim. Dia boleh ada bagi kesan implikasi yang kurang baik. Jadi setakat kita gunakan seperti itu, insya-Allah mudah-mudahan badan kita sihat, full of energy. Jadi kalau kita ada masalah resdung dan sebagainya, ada kaedah-kaedah yang dicadangkan di sini oleh pakar-pakar. Saya bacakan sikit ni. Okey. Sebagai contohnya, bila seorang mengalami masalah lemah tenaga batin, 3 biji kurma dimakan dengan madu 2 jam sebelum tidur. Orang yang selalu badannya lemah-lemah, ada 2 kaedah. 2 sudu serbuk mikai dicampur dengan habatus sauda dan kemudian diminum dengan madu. Kemudian badan masuk angin, bawang putih dikupas kulitnya, ditumbuk lumat, diperah, ditapis, dimasukkan dalam 1 sudu madu, kacau dan kemudian minum. Orang yang panas badan, sebagai contohnya, orang bekerja kat luar panas, kena overheat kat luar ni, overheated sebagainya, ambil 3/4 gelas air kelapa muda, campur dengan sedikit madu, minum. Ini panduan-panduan dikemukakan lah. Ada banyak orang yang kena batu karang sebagai contohnya, boleh gunakan habatus sauda sedikit dengan madu campur air panas sikit, mengikut petua dan panduan yang dikemukakan oleh perubatan orang-orang Melayu dahulu kala. Ini kajian yang telah dibuat. Kajian dibuat. Bukan saja masyarakat Cina mempunyai kajian. Orang Melayu dulu pun ada kajian-kajian mereka. Jadi selagi benda ni tidak berlebihan dan tidak memudaratkan dan dapatkan pandangan daripada doktor-doktor, insya-Allah dia baik. Dan cerita sikit. Kadang-kadang ayah kita kena ataupun ibu kita kena, biasanya orang lelaki dewasa lah yang sudah senior. Mereka kena berhasil sebagai contoh. Bagaimana rawatannya? Dalam kajian masyarakat Melayu, kitab-kitab Melayu lama mengatakan bahawa ambil habatus sauda lebih kurang 7 biji dan kemudian makan dengan sedikit madu lebah yang asli. Ya, kat kampung-kampung kita boleh dapatkanlah daripada mana, seperti yang telah dijelaskan oleh pakar-pakar kat sini. Sebenarnya madu Yaman ke, madu Syria ke, madu Mesir ke, Saudi ke, Malaysia ke, dia sama. About the same. Harga je berbeza. Harga je beza. Jadi bila disebut ada kelebihan tentu, ini lebih kepada mungkin aspek promosi dan sebagainya. Tapi sebenarnya Allah jadikan di setiap tempat tu, tadi Ustaz Wan Farid pun cerita dengan saya, beliau berjalan satu dunia, kata bahawa sebenarnya betul, kata-kata tu tepat seperti saintis-saintis mengatakan, sebenarnya Tuhan menjadikan madu ni untuk orang itu di tempat yang sesuai dengannya. Orang kat negara sejuk, madunya sifat lain. Betul. Orang kat negara macam Australia lain. Orang dekat Malaysia airnya banyak, lain. Tapi semua itu kalau dikonsum dengan cara yang betul oleh masyarakat yang lokal kat situ, orang yang tempatan dengan madu yang dibekalkan ataupun daripada tumbuh dari pokok-pokok yang dekat situ, itu lebih baik sebenarnya. Itu mengikut kajian saintis. Saintis makanan. Kalau salah, tuan-tuan baca kat sini, ni pakar-pakar, Dr. Fadli, Dr. Wan Nasruddin, Profesor Dr. Aminah, mereka membuat kajian dengan kesesuaian yang ada pada hari ini. Jadi seperti yang disebutkan, dia Islam menggalakkan penggunaan dia, tapi cari cara yang betul. Cara betul tanya pada orang yang ahli. Dan kita kena ingat bahawa penggunaan-penggunaan yang disebut belakang ni adalah cadangan-cadangan berdasarkan testimoni pada zaman itu oleh masyarakat Melayu yang mengkaji, pakar-pakar perubatan yang daripada masa itu. Ada sikit lagi, boleh tak saya sebut sini? Boleh. Orang yang semput ataupun mengalami sesak nafas, asma, lelah. Antara kaedah yang digunakan kat sini juga ambil habatus sauda, kemudian makan bersama madu sedikit saja, 3, 5, 7 biji, bilangan yang ganjil. Ataupun satu lagi kaedah, dengan bawang putih dicuci, diminum dengan air yang suam, dengan air madu, dan kemudian ini juga boleh mengubati penyakit asma. Kalau dia lebih kronik, kena jumpa dengan ahli yang pakar lah. Ini cadangan-cadangan dikemukakan. Okey. Jadi banyak sebenarnya info yang ada di dalam indahnya pemakanan dan perubatan Islam, dan hari ini pastinya kita memfokuskan mengenai madu. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan, saya percaya Datuk ada mengamalkan makan madu. Alhamdulillah. Jadi mungkin Datuk sendiri boleh ceritakan pengalaman Datuk ketika mengambil makanan sunnah ni bersama dengan penonton kita hari ini. Ya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, ini pengalaman peribadi lah yang telah saya amalkan mungkin lebih kurang 10 tahun lebih kurang. Maka madu ni saya konsisten istiqamah dan menjadi satu amalan saya kalau pergi ke mana-mana. Pergi ke Bosnia ke, saya cari madu di sana. Cuba test. Pergi ke Turki ke, saya beli madu dari Turki. Pergi ke Saudi, saya dapatkan madu daripada semua yang betul lah.
di kedai-kedai yang kita kenal pasti daripada nasihat orang tempatan. Dan memang betul apa yang disebutkan, memang dia mempunyai kesan yang sangat baik kepada kesihatan kita, ya, memberi tenaga kepada kita, ya, dan seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya semuanya sama saja. Madu tualang, pahang ke dengan Turki sama saja. Kesannya kesan yang baik yang kita ambil dengan cara yang betul tadi. Ya, insya-Allah tubuh badan kita bertambah kuat, jauh daripada penyakit-penyakit pada waktu ni. Mudah-mudahan dengan cara demikian pengalaman peribadi ini berguna. Sekali-sekala sakit, batuk, demam itu hasil kan. Mana ada sihat semuanya. Mana sihat semuanya. Tapi alhamdulillah dengan penggunaan yang betul, dengan cara yang berhemah, kita boleh selesaikan masalah kesihatan kita.